Dah T20 sibuk nak subsidi minyak. Ni siapa-siapa yang tak tahu lagi macam mana cara nak isi minyak kalau pakai IC ni kan, sini aku tunjuk kat korang. Senang je sangat. Korang tak perlu pergi kaunter pun. Korang kat sini, tengok ni dekat sini kan ada tulis preset jumlah. Okey, korang tekan je preset jumlah. Okey, dekat sini dia dah bagi dah jumlah berapa yang korang nak. Kalau korang nak kat sini, korang tekan je lah, pilih je lah kat sini. Tapi kalau jumlah yang korang nak tu tak ada dekat sini, korang gunakan ini. Tekanlah. Contohlah kat sini tak ada RM80. Korang nak RM80, korang tekan 80. Lepas tu korang tekan ni button yang hijau ni untuk OK, pengesahan. OK, lepas tu dia suruh sentuh kad. Sentuh atau masukkan. Senang, korang ambil je kat bank korang ni, sentuh je lah. Dah sentuh kan, korang pilih lah nak resit ke, tak nak ke. Selepas korang dah pilih jumlah tadi kan, dia akan bawa ke sini. Nampak? Masukkan my card untuk mengesahkan kelayakan pembelian Budi 95 bersubsidi. Korang ambil IC. Cara dia, korang kena pastikanlah kedudukan dia yang chip ni kat sini. Okay? Lepas tu korang masukkan, bukan dekat sini bukan macam ni, tapi dekat sini. Korang masukkan aja dekat sini, nampak? Masukkan biar dia baca. Okay, keluarkan. Tunggu kejap. Nampak? Anda layak untuk pembelian Budi 95 bersubsidi. Teruskan dengan pembelian. Tekan. Sila tunggu. Lepas tu korang boleh dah isi minyak terus. Ataupun korang ada nak masukkan nombor telefon ke, masukkanlah. Itu je cara dia. Boleh isi minyak dengan subsidi 95.